Dia. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Hai semua, hari ni I raya dengan husband. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Ucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Hi guys, so this is my first time vlogs. This is my second day. Sebab first day I memang tak sempat because I macam exhausted gila, macam penat mampus. Ya, penat sangat. Sorry, penat mampus lah, penat sangat. Hari Raya. Tak siap lagi. Rambut dah siap lah. Ikin tak kisah baju dia tak siap. Yang penting rambut dia dah siap. Rambut dia paling lama di dunia. So sekarang ni I tengah bawa bag. Terus balik Rembau akan sampai raya ketiga. Maaf cakap. Hai guys, usually sepatutnya kita orang dah kena pergi Rembau, tapi mak cousin kita orang Eri, dia suruh masuk dalam dulu. So kena raya rumah dia dulu, okay? Hai, so kita sekarang ada dekat kampung. Almost 2 hour kita bawa kereta. So Kak Icat, ucapan untuk hari ni? Selamat Hari Raya. Nana, cepatlah. Ni sepupu. Sepupu dia Paksa sepupu saya. Dah gigi pun dah tak ada nak sepupu. Okay, sekarang ni kita tengah tengok update, tengah set up. Keluarga ni tengah set up, Allah. Ni Along Boy. Anak dia ramai, so dia tengah set up everything. Kita lauk kat sini. Oh, dia buat kacang lah. Rendang ayam. Wah, laksa maksud. Oh my god, so good. Of course we have kipas here. Nice sikit. Makcik kita introvert, main phone sahaja. Actually sekarang ni kita orang nak salam-salam, tapi keluarga Mak Tir tak sampai lagi. Which is keluarga Mak Tir adalah keluarga yang paling lambat dah sampai. Hei kakak. Okey dah. Sebenarnya kan anak polas. Ya, anak polas.
god, my camera. I'm really miss you. Tadi tertinggal. Kita cuba 9 lagi kita cuba Saya tadi tertinggal kamera ni Kamera ni tertinggal tadi dekat rumah nenek Amilan, rumah pakcik I. And then I go back to there. Oh my god, so jam. Negeri Sembilan, janganlah kahwin orang Negeri Sembilan. Ni lah orang Negeri Sembilan ni, kalau boleh ayam botolor pun nak balik. So then boleh cakap janganlah kahwin orang dengan Negeri Sembilan kalau orang Nogori ni Dan tak adalah pandai borak Negeri Sembilan, tapi dan cuba sedaya upaya dan dengan jati diri dan. So I ambil botol air sekali. Nampak tak botol air kat situ, comel je. So basically I tengah gunakan minda I untuk lalu dalam. So which is orang macam tak boleh tahulah jalan ni macam tu tiba. Sekolah Dan undang you rest. Oh my god, I really miss the school. I pernah keluar daripada pintu ni, pintu C. Oh my god, I miss my school so much. Wow, dah selama lompat mak. I'm really sorry guys. I dah shampoo rambut. Sebab tu Mak cakap jam, tadi Omar lalu sini Ya Allah. Okay, basically I dah Oh my god, saya nak masuk rumah Pak Long. Rumah Pak Long ni jam. Oh my god, it's so memang jam tak guys. keluar weh. Lama tapi takkan nak buat jalan. I dah Ni ada Pak Long. Ni dekat ngam ni boleh. This is raya kedua. So kita orang sekarang I dah shampoo my rambut. Oh my god, my head. Rumah yang keberapa tak tahu. Tadi tak record sebab rambut I dah. Hai. Okay, so kita dah gerak ke rumah seterusnya. Kita nak balik Sofi dah malam ni. Sabarlah dik. Kau ni relax adik. So basically kita sekarang dekat rumah Wan Chu. This is rumah Wan Chu. Rumah ni paling iconic sebab dia sangat cantik lah. For me this is very lawa gila. The view is so nice. Banyak gila kereta macam showroom. So kita nak masuk rumah. Tadi foto hitam tu apa? Foto apa? Geng lah. Geng. Dari mana? Ni buat tadi. Dek. Foto Siglite. Oh. Siglite. Okay, selamat raya. Dah tak ada siapa tengah hantar. Dah ada siapa tadi? Dia baru dia. Apa tu? Dah tak ada siapa tu. Kita tak tahu dah lama siapa masa. Kawan Mak Jabating. Ini Wan cuba teka Wan ni siapa Wan? Buat suara. Wan cuba teka siapa Wan? Dia dah tukar suara tu. Wan cuba teka ni siapa Wan? Siapa? Anak Jenal. Sabar Wan teka. Biar Wan teka. Anak Jenal siapa? Yang lelaki tu kan? Yang kecil tu kan? Yang glamour tu. Omar. Wan Kona, yes. This is rumah yang kedua terakhir kita nak raya. Rumah ke-6. So kita nak pergi makan. And then jadi malam kita sambung lagi. Jadi kita akan rumah Tasha sekali. So kita makan dulu. Sumpah guys, so crazy mengantuk. And I memang cantiknya. Cantik gila kan? Tapi memang ngantuk I'm macam zastek gila. Weh, sulai koyak doh. Ni koyak. Oh iya. So the last house kita nak pergi. And I hope so that I ada tenaga. Wah, cantik di rumah ni. Selamat Hari Raya Tasha. Selamat Raya. Cantik je orang yang tudung warna lilac. Weh. Depan nama aku. Wah, ada bihun. Sedapnya. Sekejap Kan pendiam dia dulu. Sekarang kita Diam nak lah, cari Amy. seluar. Penat Sebab lah tadi kena motor RZ. Oma. Nak ikutlah Oma ni. Mencari. Sabar tu. Dia kata sabar. Mencari di rumah orang. Kedik raya kedik. Dulur. Kau kenapa pandai kat ikan tu?
Apa benda? Aku tak berhati Aku dah tak nak tengok mana ni, Mat. Aku tengok ke sini, kena. Aku tengok ke sini, tak boleh. Nak tengok Kau mana. boleh tengok Kak Ida lagi. Kak Ida kelakar lah mana dia. Kan geram kan? Sedap ni sambal juga. Dia judge Kin. Apa yang ni? Astaghfirullahaladzim. Dia dah rindu Dia just ni, kayak makanan Singapura. Apa dia makanan Singapura? Cuba tahu Syed. Laksa. Ni eleh. Bukan? Ni sup yang gearbox tu Sup gearbox merah tu Eri. Sedap Eri. Okay, so laksa. Eri sedap ke? Kan Sup gearbox. elok macam tu. Laksa. Eleh, kenapa kena berubah-ubah, Mat? Dah tak nak jawab. Eri sedap sup gearbox merah. Sedap, Mat. Apa je tak sedap? Babi pun tak sedap. Astaghfirullahaladzim. Mama. Aku nak ambil sikit panas baru masak. Okey, Rasha. Okey. Duduk makkan sekali. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mana ni? Apa dia pick Ifi Fafa? Gafa Talfal. Taklah. Taklah. Mak tak ada. Mak naik siapa Angah. Mak kata dah. Dia faham. Tak faham. Dia faham. Acah faham tadi. Bila masa kau ada benda ni pula? Aku beli kat Taki nak KK. tak? Makan? Nak? Aku bagi Sebab tahu. Nabi Aku pun bagi cakap. tahu mama. Oh, nak dia. mihun. Mama dia tak suka tau. Tak payah risau. Tak tak. Boleh ambil tak? Mi ambil. Apa masak? Itu je. La ilaha. Makan sekejap Boleh tak nak makan sambil tutup mata? Boleh je janji makan. Apa ni? Nakif. Nasi lemak kena makan tau. Semua. Ha. Wih, terlalu pantas tu semua macam. Okay,